Yang nak tengok dia punya iPad tu macam notebook So aku dapatkan satu ni Dia punya casing ni dia melekat terus dengan keyboard lah. Okay, ni dia punya packaging. Dia tulis kat sini rotate keyboard. Dia boleh berpusing, anti bending, dia ada sound effect, ada display bateri, ada RGB light dengan gesture ni lah. Okay, dalam lagi kita tengok. Okay, yang aku ambil ni color hitam guys. Nampak dia jenis transparent acrylic. Okay, kat sini korang boleh bukakan dia. Dia memang sedikit ketat, boleh berpusing guys. Nampak tu, memang cantik guys. Nampak macam korang pakai notebook lah. Dia punya dalam ni jenis transparent. Nampak macam ada electric board ada dia punya PCB tu. Plastik ni pun kita tanggalkan guys. So kita akan cuba masukkan Untuk aku punya iPad ni sizing dia 11 inci. So macam ni kedudukan 90 darjah kita boleh sengitkan dia. Still selesa ataupun korang boleh jadikan macam ni. Kita boleh handle macam ni. Korang nak dirikan dia macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, cara nak connect dia just turn on korang punya Bluetooth. Dekat sini ada tulis dia punya keyboard ni, just connectkan saja. So nampak dia ada keluar dia punya cursor. Okay, nampak aku tulis lancar guys. Space, enter, semua okey, tak ada masalah. Nampak secure ala-ala MacBook guys. Dari segi fitting dia, lubang speaker dia ada, button dia, semua ngam guys. So dekat mana kau dapatkan ni casing iPad ni siap berserta dengan dia punya keyboard ni. Memang terbaik guys. Berminat boleh tekan link kat bawah.